You tak ada IC, identiti pun tak boleh bukti. I tak ada kerja apa-apa sekarang ni. Sekarang aku tengah busy. Tolong jangan kacau aku. Kenapa Customer Aboy lebih lama daripada kita? Mulai esok, you dah batalkan kerja. Ha? Tukar kedai? You tak ada IC, identiti pun tak boleh bukti. Macam mana nak bagi you kerja? Tolonglah bos. I dah 2 tahun datang daripada Johor. I tak ada kerja apa-apa sekarang ni. I punya wallet semua hilang masa melanggar. Tolonglah bos. Kalau tak dapat kerja dekat KL, kenapa tak balik Johor cari rezeki? I tak boleh balik Johor bos. I nak kena cari kerja yang stabil kat KL ni. Tolonglah bos. Kenapa tak boleh pula? Tak boleh bos. I ada masalah dengan family I. I boleh balik kalau I dah berjaya je bos. Tolonglah bos. Gaji rendah pun tak apa bos. Semua kerja saya boleh buat bos. Saya nak bos bagi saya peluang. Tak ada gaji, macam mana you boleh ubah? Esok pukul 9 masuk kerja. Jadi runner dulu, apa yang boleh buatkan? Betul ke? Kita hidup, mana boleh tak ada keluarga. Tak apa, I tolong you capaikan impian anda. Lepas tu you balik rumah, jumpa keluarga you. Terima kasih bos. Saya mesti usaha. Esok, masuk pukul 8, jangan lewat lah. I bawa you pergi buat IC. Okey bos. Kau tengok dia ni. Dah kenapa datang awal? Dia nak buat apa? Betul lah tu. Mesti bos akan bandingkan kita berdua. Betul tu. Dia belum bekerja tu.